Selain media yang berada di atas kapal, iaitu mereka yang menjadi broker ataupun influencer atau apa sajalah yang melancarkan berita flotilla di atas kapal-kapal yang bergerak di seluruh kombinasi dan juga pusat pergerakan flotilla. Tuan-tuan boleh nampak di belakang tu Press TV yang mengikuti kapal-kapal flotilla dan cuba mendapatkan berita. Mereka akan menghampiri tiap kapal dan bertanya perkembangan daripada kapal ke kapal. Ini cara media Itali bekerja. Tapi secara amnya kita boleh lihat semua media utama di seluruh dunia. Saya jelaskan satu lagi, untuk rakan-rakan yang berada di dalam flotilla kami ini. Ramai yang menganggap bahawa ini bukanlah masa kita nak mendengar suara ahli politik tentang janji mereka kepada Palestin. Ini adalah masa kita bersuara untuk mendesak masyarakat dunia, mendesak pemimpin untuk mengubah pandangan terhadap Palestin. Kita lihat sikit laut lepas yang luas dan apa yang kita boleh nampak ada luggage petung apa yang dibawa air tu. Okey. Dan itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, sokongan tuan-tuan adalah penting dan saya harap dengan pelayaran ini sekurang-kurangnya 1 bilion penduduk dunia mendapat akses kepada berita daripada gelombang flotilla yang tidak saja menjadi gelombang tentang break the siege ataupun gelombang tentang humanitarian. Yang lebih penting adalah humankind, iaitu meningkatkan semula kesedaran dan juga keupayaan kita memahami bahawa membela Palestin bukan lagi tentang bercakap ataupun tentang membicarakan hal-hal yang sepele tentang Palestin, tapi juga melaksanakannya. Saya harap lebih banyak flotilla akan datang, lebih banyak momentum dicetuskan dari masyarakat dunia, terutama daripada negara Islam sendiri, bagi membolehkan kita semua bersama dengan rakan-rakan Eropah dalam konteks mencari jalan baru untuk kebaikan Palestin dan tidak hanya bergantung pada jalan politik yang kelihatannya rumit dan sentiasa meletakkan Gaza dalam keadaan berbahaya.